hari ini berlangsungnya majlis perpisahan Pengetua SMK Lajau, Encik Kidli bin Beka dan PKM SMK Lajau, Puan Fauzia binti Idris dan Cikgu Rachel. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. 1, 2, 3. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya bersama Pengetua SMK Lajau, Cikgu Kidli bin Beka. Okey, Cikgu, berapa lamakah Cikgu mengajar di SMK Lajau dan apakah harapan dan nasihat Cikgu untuk murid-murid SMK Lajau pada masa hadapan? Baiklah, saya mula menjejakkan kaki ke SMK Lajau pada 11 hari bulan 8 2023. Kebetulan pada hari itu merupakan hari jadi saya lah yang ke-58. Dan sekolah ini merupakan sekolah pertama saya untuk menjadi seorang pengetua. Saya akan meninggalkan sekolah ini hari ini hari terakhir 31 hari bulan April 31 hari bulan Mac, dan saya akan bertugas ke SMK Labuan pada esok 1 hari bulan April 2026. Harapan saya kepada semua pelajar SMK Lajau tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Nombor 1, pelajaran. Nombor 2, pelajaran. Jangan lupa, sesuai dengan RPM 2026-2035, nombor 1 saya ingin tegaskan kepada semua pelajar, di mana saja anda berada, nombor 1 mesti adab. Adab itu bermaksud ialah sama ada adab dengan rakan kawan-kawan, adab dengan ibu bapa, adab dengan guru, dan paling utama kita simpulkan iaitu dipanggil adab dengan Allah dan adab dengan sesama manusia. Yang kedua yang kita katakan sebagai berilmu. Kita mesti berilmu. Maka sekolah kena menuntut ilmu sebaik-baiknya. Ketiga ialah berkemahiran. Ilmu tu kau gunakan sehingga mahir. Bila kau mahir, lepas itu kau akan berdaya tahan. Kau pergi mana pun kau tahan sebab pada ilmu. Dan dengan bila kau tahan rasa, kemana saja kau berada, kau sudah ada self-confident ataupun dipanggil sebagai berkeyakinan. 5 perkara ini jika kita amalkan di mana saja kita berada, sama ada di sekolah atau di luar, insyaAllah kau jadi manusia yang hebat di dunia dan akhirat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Okey, sekarang saya bersama dengan Puan Fauzia binti Idris, PKM SMK Lajau. Okey, baiklah cikgu. Berapa lamakah cikgu sudah mengajar di sekolah ini dan apakah ucapan cikgu selaku PKM sekolah SMK Lajau? Okey, cikgu berada di SMK Lajau ni hampir 6 tahun. Cikgu telah bertugas daripada 2020 lagi. Okey, cikgu bercakaplah dulu ya. Okey. Oleh berdulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga SMK Lajau, wilayah Setuan Labuan atas kerjasama, sokongan dan kenangan indah sepanjang cikgu berkhidmat di sini. Secara khususnya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada guru-guru yang bertugas di bawah unit anak awal murid sepanjang saya diamanahkan bermula tahun 2020 lagi. Hingga kini komitmen, dedikasi dan kerjasama yang diberikan amat saya hargai. Tanpa sokongan padu daripada semua pihak, mungkin segala tanggungjawab dilaksanakan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Mulai 1 April 2026 saya akan berpindah bertugas di SMK Rancah-Rancah Setuan Labuan. Walaupun jasad berpisah tempat, kenangan dan hubungan
yang terjalin akan tetap kekal di hati. Kepada anak-anak murid yang saya kasihi, ingin saya berpesan sentiasalah menghormati guru dan rakan-rakan sekolah. Sesungguhnya, apabila kita menghormati orang lain, kita juga akan dihormati. Dari situlah lahirnya rasa dihargai dan pengiktirafan diri sendiri. Anggaplah guru sebagai ibu bapa kamu di sekolah, kerana kamilah sentiasa membimbing, mendidik demi masa depan yang lebih baik. InsyaAllah. Jika sepanjang saya menjalankan amanah sebagai penolong kanan al-hewal murid terdapat sebarang kekurangan, kesilapan ataupun kekhilafan, saya dengan rendah hati memohon ampun dan maaf. Akhir kata, izin saya menyampaikan serangkap dua pantun. Pergi ke taman memetik melati, harum baunya di waktu pagi. SMK Lajau sentiasa di hati, jasa dan kenangan kenal. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di ujung desa. Berpindah saya membawa diri kalian, doa kalian amat bermakna. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okay, now I'm with Teacher Rachel. Okay, so first question, how long have you been teaching in this school? 5 years. That's a long time. Okay. Can you give a few words of encouragement to the students? My encouragement to the students of SMK Lajau, it will be always have confidence, because I feel you can do all the things you want, but you just need that confidence. Okay, good luck everyone. Alright, thank you teacher. Sampai sini saja majlis kita pada hari ini. Semoga cikgu-cikgu yang berpindah ke sekolah baru terus maju jaya.